yang kaki hiking tu atau yang suka masuk hutan, tolong tengok filem ni dulu sebelum korang plan next trip. Sumpah, lepas aku layan filem Dusun Mayit malam tadi, aku tidur terpaksa buka lampu Cerita dia seram gila. Kisah dia diinspirasikan daripada cerita misteri Gunung Welirang. Cerita dia bermula bila 4 orang sekawan ni, yang tu, tersasar daripada trek sebenar pendakian diorang disebabkan oleh kabut yang tebal. Namun, apa yang lebih menyeramkan bila diorang berempat ni masuk ke sebuah perkampungan misteri yang dikenali sebagai Dusun Mayit. Dari situ, pelbagai kejadian pelik mula berlaku pada diorang ni. Dan diorang terperangkap dalam satu rahsia gelap yang mengancam nyawa diorang sendiri. Apa yang menarik, filem ni dia bukan sekadar jump scare yang menakutkan sahaja. Tapi dia ada vibe misteri, survival dan juga misteri kampung tu. Kisah kampung gaib yang membuatkan penonton tertanya-tanya apa yang akan berlaku seterusnya. Kalau korang suka tentang kampung gaib ataupun pendakian gunung yang bertukar menjadi mimpi ngeri dan misteri alam mistik Indonesia, Dusun Mayit wajib ada dalam watchlist korang. Okey jap, sebelum aku bagi rating untuk filem Dusun Mayit ni, korang perasan tak? Tudung sarung yang aku pakai ni tak berganjak. Sebelum ni kalau aku pakai, aku mesti akan pegang tudung kan. Tapi yang ni, tak korang. Dia stay je kat kepala aku. Tudung sarung anti kedut, flowy dan sejuk. 3 saat je korang sarung, terus siap. Okay, back to Dusun Mayit. Aku bagi rating 8/10 untuk cerita ni. So korang rasa dorang yang 4 orang ni berjaya keluar tak daripada Dusun Mayit? Atau diorang terkurung kat situ selamanya? So, kalau korang suka lagi dengan filem-filem macam ni, janganlah lupa untuk follow Aisyah Hassan. Bye korang.